Bang, ni belum masuk buka puasa lagi bang. Potong awal tak apa. Potong awal lah. Okey. So waktu berbuka sebenarnya lambat lagi tau, lagi 40 minit. Tak adalah. Sebenarnya lagi buka puasa lagi 2-3 minit je. Okey bang, saya nak tengok awak mukbang boleh? Kita nak tengok awak potong lah. Nak mukbang belum waktu berbuka kan? Kita tengok. Nama siapa? Nama Nakiu. Nakiu Boboy. Kan. Saya ingat Nakiu Boboy. Dari Pengerang. Dari Pengerang. Okey, potong sampai habis. Nanti kita buka tengok. Lain macam yang buka tahun ni Alaska Crab Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah rezeki lah. Okey, Rik. Kena relax. Sekarang belum waktu buka ni. Nak makan tak boleh lagi. Dah nak masuk mulut dah tadi. Okey, terima kasih ya. Selamat berbuka. So, yang mana nak berbuka Alaska Crab, jangan lupa singgah sini. Saya pun tak boleh tahan godaan nafsu Alaska Crab. Okay, kita tengok abang ni potong pula. Jom bang. Kita nak tengok abang potong boleh? Oh. Ni potong sotong. Ni nama dia bukan godaan ni bang, godaan nafsu king crab ni nama dia. Oh, lain macam betul lah. Jom kita tengok bang, potong satu lagi boleh? Ni daripada situlah. Sini ya. Merah menyala bang. Besar lah bang. Saya betul bang, saya makan satu nasi dengan satu kaki pun dah kenyang bang. Ini daging penuh ni bang. Ya, ini solid tau daging. Yang badan dia rasa lain. Apa Pengerang juga. Tengok daging dia dekat sikit. Uish. Lama lagi ni. Okey bang, nak buka lagi 5 minit. Saya pula tak boleh tahan. Terima kasih bang. Tengok orang buka puasa makan king crab. Yang nak makan Alaska king crab, kalau yang 4 kaki tu, kalau yang 3 kaki harga dia 498 dan nak yang lagi besar 598. Sebenarnya ada macam-macam menu lagi kat sini. Okey, ini sepanjang bulan puasa saya ada buat sedekah lah, kuih-kuih kat sini. Bubur kacang, panah-panah berasap lagi. Okey. Panah-panah berasap sedekah percuma selama sebulan. So saya buat sedekah di bulan puasa. Okey. Kak, apa khabar? Dari mana, Kak? Dari mana? Dari Kulai. Dari Kulai. Selamat berbuka Baik, terima kasih. Macam-macam ni kita ada Pengerang, orang Kulai. Okey. Kita ada daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei, macam-macam ada lah. Okeylah, tolong cek sekejap dah follow ke belum saya. Kalau belum follow, tolong follow. Tolong share video saya. Dan last sekali saya nak tanya, salah ataupun tidak seumur hidup sekali berbuka puasa makan Alaska Crab? Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Jumpa lagi Abang Lobster Alaska Crab.